Sekiranya anda bergaji RM5,000 sebulan, tapi perbelanjaan bulanan anda sebanyak RM5,100, anda tidak akan kaya walaupun anda bekerja selama 20 tahun lagi. Anda bukan sahaja tiada simpanan, malah anda berhutang setiap bulan. Anda seolah-olah berlari dari tempat yang sama yang jalannya tiada penghujung. Jadi, ada dua perkara yang anda boleh usahakan. Pertama, perbaiki cash flow dengan mengkaji lebih dalam perbelanjaan bulanan. Kedua, tambah pendapatan dengan membuat kerja sampingan. Dengan dua perkara ini, anda bukan sahaja dapat mengukuhkan kewangan anda dengan simpanan, malah anda dapat memberikan ruang untuk anda lansirkan hutang dengan lebih cepat. Simpanan dalam bentuk emas adalah bentuk simpanan yang sangat sesuai buat yang masih belum memiliki simpanan. Ini kerana emas adalah untuk dikumpul dan disimpan, tapi duit untuk dibelanjakan. Jika anda ingin memperbaiki kewangan diri dan keluarga, masih belum terlambat untuk anda bertindak. Dengan Public Gold, anda boleh mulakan langkah pertama dengan berdaftar tanpa sebarang charge dan aktifkan akaun dengan simpanan pertama serendah RM100. Untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh klik link di bio saya. InsyaAllah saya akan membantu anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Selamat menabung!